guys, hari ni hari Jumaat. Aku dekat Akihabara pergi tengok barang-barang anime untuk anak aku. Bagi chance lah diorang pula kan, cari barang-barang diorang. So tengoklah kat sini macam ada digital punya barang juga, barang elektronik pun banyak juga. So aku akan pusing-pusing dari sini lah kot hari ni, tengok macam mana. Alright. Cuba tengok. Tak boleh, nak tengok. Mana. Oh ni macam ni. Ha ni lah. Tak ada patang dinosaur. Ada sana. Alah. Alah, Asyik Pokemon je. Gitu akak pula. Tak, mesti ada tempat yang kita ke sana je lah. Jom kat sana main. Claw machine. Claw machine. Digitalnya. Betul. Ini cakap apa? Ya, kejap ni. Jom, baby masuk duit. Mana ni? Ini lah. Lagi. Okey, ada ambil. Ambil. Macam mana dah 2 sebulan ni yang? Betul. Hari ke berapa ni dah penat? Hari ke Mana? hari ni hari ke Okey, lepas habis lunch dan solat, kami terus sambung shopping. Barang anime anak aku belum dapat lagi. So, let's go. Kalau naik lagi. Jom ni. Lepas settle dekat Akihabara tadi, kita orang decide untuk ke Gundam Base Tokyo yang terletak di Diversity Tokyo Plaza. Kali ni, turn anak lelaki aku pula untuk shopping Gundam. Tengok muka masing-masing dah penat tu. Aku rasa kalau pergi seminggu ni, maybe kena ada 1 hari untuk rehat atau jalan dekat-dekat area hotel je. So, tak adalah rasa penat sangat kan, straight seminggu asyik jalan je. Okay. Tu. Okay guys, kita dah sampai ke Diversity. Pokemon. Oh, Daiba. Bapak sejuk gila weh. Sejuk gila angin dia. Oh.
Boleh cok Cok. Take. Open. 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 Ni lah apa? Lah, bukan show Mama. Oh, Ni. Mama tunjuk apa-apa pun. Ha je lah. Boleh lah adik. alah dia. Tapi show juga. Wah. Besar gila. Okey, jom kita tiup. Eh. Okey guys, sekarang kita di Gundam Base Tokyo. Yeah boy. Dekat Odaiba, Diver City. Anak aku ni, Iman. Apa perasaan anda? A few moments later. Reservation only you? Alah, kesian Iman. Rupa-rupanya tiket untuk masuk ke Gundam Base ni kena reserve pada hari tertentu. Tak boleh walk in pada hari yang aku pergi ni. Tak terfikir pula pasal ni untuk check dalam website dia. Bertabahlah wahai anakku. Reservation jom. This week habis, tak boleh. Sold out this week. Tapi dekat 2F ada lagi, tak tahu buka ke tak. Dekat 2F ada lagi satu. Kita pergi 2F lah. Kita pergi 2F. InsyaAllah ada 2F. Tu 2F. Sorry. For the 2F, Yeah. we can go? Yeah. Still open? Okay. Outside. Outside, okay. Hari tuan-tuan. Jom. Bawah ni kena reserve. Seminggu dah habis tiket. Lepas tu kita orang decide lah untuk pergi ke Gundam Store yang ada dekat tingkat bawah. Tapi lagi sekali mengecewakan sebab tak banyak kit-kit Gundam yang ada kat situ. Cuma sikit-sikit je. So sad. Kesiannya Iman. Okay guys, sekarang kita menuju ke hotel sebab masing-masing kesejukan dah tak larat dah. Area apa, Diver City ni sejuk gila angin dia, tak tahulah mungkin sebab tepi laut ke apa tu kan. Anak aku pun asyik merengek 2-3 kali. So rasanya cukup lah untuk malam ni. Kita sama besok je lah. Jom balik hotel. Okay guys, hari ni hari esok adalah hari terakhir. Hari ni hari sebelum terakhir tu. So hari ni kita mungkin nak Hari ke-7. cari barang-barang lagi sikit untuk shopping, souvenir, bawa balik. Dia naik. So alamak, juga tak apalah, kita tunggulah. So itulah sebab malam ni nak packing lah. Esok pagi-pagi walaupun flight kita orang pukul 11.55 kot. So apa tu, so mungkin esok pagi kita orang akan letakkan beg dekat airport. Jadi kita orang boleh pergi jalan lagi esok dan return ke Haneda Airport dalam pukul 8 je tu. Standby untuk flight lah. Okay, jom. Okay. Inilah hasil tangkapan saya di kedai Gundam ni. Walaupun tak ada satu JMG. Kesian dia tak dapat pergi Gundam Base Tokyo. So kita beli kat Yodobashi je lah. Ni ada. Asalkan ada. Dapat. Okay lah kan ni. Saya dapat beli yang ni.
Yang ni. Yang ni. Ni bapak saya punya. Ni bukan nak besar. Kau ambil makros ni. Tak tahulah. Macam best dah. Dah jom. Okay. Ngam-ngam sui. Baik takut sakit nanti. Nak nak berat kan. Ni. Alhamdulillah ada baik-baik macam ni. Colombia lawa siap. Ha. Ni semua. 4840. Berat 31 senang. Boleh mamut ni. Okay guys, sekarang kita dekat restoran Halal Wagyu. Halal Wagyu Ramen Shinjuku-te. So dari tempat last aku beli jam tadi tu dalam 1 kilo lah, 1 kilo untuk jalan ke sini. Tapi hari ni cuaca tak macam semalam dekat Akihabara tu, memang sejuk gila. Kat sini macam okey lagi, tak sejuk sangat. Sejuk tapi dia boleh tahan lagi. Kalau semalam tu memang gigil lah, tak tahan lagi, kena tunggu giliran untuk makan. Macam kat sini alhamdulillah tak ada orang. So kita sampai je terus masuk. Ada satu lagi tau. So harap lepas makan daging ni badan sepanas sikit lah. So kita boleh continue jalan-jalan dan shopping. Esok nak balik dah. So hari ni dengan esok siang kita kena habiskan lah apa aktiviti yang kita nak buat. Alright. Ini pertama kali? Pertama kali ya? Saya jelaskan nggak apa-apa? Saya jelaskan aja ya. Boleh juga. Jadi kita specialty ada di Wagyu. Kita ada 4 macam sup. Sup yang pertama sup spicy. Sup yang kedua kita ada miso. Miso ini yang paling kental. Dia terbuat dari fermented soybean. Miso itu sendiri. Chicken, potato, and carrots. And then we have a lighter one, shoyu, and paitang soup. Ini juga ada yang ayam. Nah, setiap supnya ini kita ada yang set, ada yang camping, ada yang ala carte, ada yang single item. Kalau set ini nanti dapat 4 item, dapat ramen, dapat di fried chicken, sushi, sama 1 minumannya. Minumannya bisa dipilih dari sebelah sini. Nah, kalau yang single item, single tuh artinya 1 slice, 3 slice, sama es salad ada 5 slice. Kalau yang set, informasi aja ini dapat yang 3 slice, tapi untuk yang set ayam nanti dapat yang 5 slice. Nanti kalau ada pertanyaan atau sudah mau ready order, silahkan panggil saya kembali. Baik. Terima kasih. Nyeng. Okay guys, destinasi terakhir pada hari ini iaitu hari Sabtu sebelum kami pulang ke Malaysia besok ialah Don apa kak? Quixote. Don Quixote ke Don apa? Macam itulah bunyi dia. So kat sini shopping macam barang-barang makan lah. Macam coklat, coklat kapal, apa-apa coklat lah, ke makanan yang famous dekat Jepun ni. So korang boleh shopping kat sini lah. So ni last lah kita punya shopping. Sebab
Itulah anak aku pun dia macam penat sikit hari ni, baby ni. So lepas ni terus balik hotel lah. Malam ni nak packing. So besok mungkin akan sambung jalan sikit lagi sebelum balik. Tapi kita orang kena packing dulu sebab nanti beg ni mungkin kita orang akan letak dekat Haneda Airport dulu sebelum kita orang keluar pergi jalan-jalan lagi sikit tu. So terpaksa kemas malam ni lah. Right. Hey guys. Last minute shopping. Sebab malam ni nak pack barang. Aku Google rupanya Don Quixote ke apa benda tadi namanya, ada dekat dengan aku punya hotel. So sempatlah aku pergi dengan wife aku, anak-anak tinggal kat hotel, beli extra bag untuk bawa balik barang-barang lah. So dah settle. Kita on the way balik lah di hotel. Alright. Okay guys, sekarang aku tengah tolak baggage. Aku nak tinggal dulu dekat airport ni, sebab flight kita orang malam. So aku tinggal dulu, and then sambung jalan-jalan kot. Maybe kita nak pergi area Ueno. Tapi itulah, kat sini tadi aku dah pergi counter yang dekat dengan arrival punya gate tu, penuh untuk spam bag. Ini aku nak try dekat Haneda Airport Garden ni. Dia ada lagi satu, tapi aku tak tahulah. Harap-harap janganlah penuh. Kalau penuh aku dah tak tahu lah macam ni nak berjalan lagi kan. Alright, aku update nantilah. Bye. Okay guys, aku dah dapat locker. Locker definitely lagi murah daripada baggage counter lah. Tadi aku tanya baggage counter, aku dalam 10 bag around 4,000 ke 5,000 yen. Kalau counter tadi 1,500, kalau locker tadi 1,500 yen je. Counter ni dekat area Haneda Airport Garden. So kalau korang nak letak, nak jimat kat situ lah. Dia betul sebelah dengan Hotel Villa Fontaine ni. Punya apa, Omote Nasi Center tu. Betul kat sini, belakang dia. Belah sana. Okay. So aku akan end video ni dekat sini lah. Kalau ada putih-putih sekejap lagi, aku akan just letak dekat ujung-ujung lah. Alright. So aku nak ucapkan terima kasih pada korang kalau tengok video ni sampai habis, walaupun macam cacah marba agak. Biasalah, nak record, nak jalan, nak bawa barang kan, dengan family, ada anak kecil, macam itulah. So okay, jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye bye. Ni ceramah ni. Jangan beruncing. Sedap. Dia taklah murah ni.